banyak elemen-elemen kriteria-kriteria menerbitkan media, komersial, player, bisnes dan sebagainya, ekonomi, politik dan sebagainya. Banyak dah silang menyilang kan. Saya bagi contoh, baru-baru ni Gianni Infantino, Presiden FIFA, tiba-tiba je ataupun menggunakan kebijaksanaan dia, mungkin menyedari bahawa ini adalah tempoh presidensi FIFA yang terakhir, dia bagi anugerah keamanan kepada Donald Trump. Okey. Contohnya lah kan. Ya, Tapi dia juga menganggap dia dibentengi oleh bola semakin global sekarang, Piala Dunia pun nak akan berlangsung di Amerika Syarikat dan sebagainya. Jadi di segi FIFA ni sebagai sebuah badan dunia yang tidak politik, dia merasakan walaupun orang ramai kecam kan. Betul. Ramai orang, individu dibagi anugerah keamanan kepada Donald Trump kan. Jadi peranan media tu kat situlah saya nak analogikan sebagai bersilang-silang. Sepatutnya macam itulah.